Kalau kita masih risau dengan harga emas turun naik untuk jangka pendek ni, maknanya kita belum faham dengan simpanan emas. Harga emas jatuh RM5, kita dah risau dah. Naik RM5, kita dah gelabah dah. Rugilah beli emas mahal. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek itu normal lah, ada turun naik. Tapi kita kena tahu, kalau naik RM5 tak jadikan kita kaya pun. Kalau turun RM10 sekalipun, tak menjadikan kita miskin pun. Jadi, nak kaya dengan emas, fokus kepada perbanyakkan kepingan emas. Harga emas tu persoalan masa je. 2-3 tahun depan, kalau kita jual emas, confirm untung. Tapi persoalan ni berapa grade emas yang kita ada. Jadi sebab tu yang kaya dengan emas, dia fokus kepada bulan ni ada 1 gram, bulan depan pastikan ada 2 gram. 3 bulan depan dah ada 3 gram, 4 gram. Itu yang kaya dengan emas. Jadi nak lebih mudah menabung emas, menabung melalui aplikasi Akaun Emas Gap, pergi dekat profil saya ataupun boleh DM. Nak tanya apa dulu boleh je. Ataupun boleh komen dekat bawah nak tahu apa lagi tentang emas supaya tak keliru.